melatih vocal technique menjinakkan suara kita. Inilah dia SOVT exercise yang sangat-sangat mudah sebenarnya. Anda boleh buat setiap hari, tak perlu pun betul-betul bagi effort pada suara anda. It's just a very simple exercise yang akan eventually develop suara anda. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Harif, doktor vokal anda. So, pada hari ini saya nak bincangkan dengan anda semua. Ada satu konsep yang anda kena faham tentang suara. Suara kita ni adalah a set of muscles. Kalau kita go back sedikit in terms of basic anatomy daripada sudut penghasilan suara, kita ada 3 subsistem yang utama yang membentuk suara kita. Yang pertama sekali adalah pernafasan. Kita ada otot-otot pernafasan yang berlaku di kawasan paru-paru kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah subsistem phonation ataupun penyuaraan yang berlaku di dalam kotak suara kita. Kotak suara kita ni dekat halkom lah. Alright. Dalam halkom kita ada pita suara. So, pita suara inilah yang bergetar disebabkan oleh ada aliran udara di antara pita suara kita ni. Dan bila dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Dan bunyi inilah yang kita dapat perceive sebagai pitch pada suara yang kita hasilkan. Sama ada untuk percakapan ataupun untuk nyanyian dan sebagainya. Itu adalah subsistem yang kedua. Subsistem yang ketiga adalah dipanggil sebagai resonation ataupun resonance. So, dalam resonance ni, gelombang suara yang dihasilkan di pita suara kita akan melalui satu tube, tube suara daripada vocal cord sehinggalah dia keluar daripada mulut kita. So, ni ada satu tube. Right. So, tube ni dia boleh berubah-ubah bentuk dia bergantung kepada artikulasi kita dan juga vowel-vowel yang kita hasilkan. Right. So, kalau lidah kita berada pada kedudukan yang tertentu, resonance system ni akan merubah bentuk tube ini dan menghasilkan vowel yang kita boleh fahami dan juga speech, menghasilkan speech, percakapan ataupun lirik-lirik lagu yang kita nyanyikan lah. So, ini adalah ketiga-tiga subsistem suara kita. Tapi yang paling penting yang saya nak ketengahkan dalam konsep ini adalah anda kena faham yang ketiga-tiga subsistem ini sebenarnya terdiri daripada otot-otot. So, dalam pernafasan, kita ada otot pernafasan, sama ada diafragma ataupun intercostal muscles yang kita boleh kontrol, kita boleh latih koordinasi supaya kita bernafas dengan keadaan yang lebih efisien. Itulah yang pertama. Daripada sudut phonation ataupun subsistem penyuaraan, kita kena faham juga bahawa kita ada intrinsic muscles, muscle-muscle ataupun otot dalaman yang berada dalam pita suara kita ataupun di sekeliling pita suara kita yang akan membantu phonation itu sendiri, membantu kualiti suara kita supaya kita boleh dapatkan kualiti-kualiti tertentu yang kita mahukan, sama ada dalam percakapan kita ataupun dalam nyanyian kita ataupun whatever lah, bacaan Al-Quran, azan dan sebagainya. Itu adalah subsistem yang kedua, juga mempunyai otot-otot penting yang perlu kita latih. Dan yang ketiga, resonation, juga dikawal oleh otot-otot tertentu di bahagian lidah kita, di bahagian pharyngeal walls, ataupun di dinding-dinding pharynx yang mengawal bentuk dia, right? Dan juga di bibir kita. Semua ni adalah otot yang kita boleh kawal untuk penghasilan suara. So, kata kunci dekat sini adalah otot. Apa yang saya nak anda semua ketengahkan dan fahami daripada video ini adalah ketiga-tiga subsistem suara kita ini terdiri daripada otot. Dan bila kita sebut tentang otot, anda semua pun tahulah kan, kalau orang pergi gym buat apa? Bina otot lah kan. So, begitu juga dengan suara kita, right? Kalau kita mahukan kualiti-kualiti tertentu pada suara kita, be it, for example, you nak nyanyi lebih tinggi, you nak ada suara yang lebih gagah, you nak ada suara yang lebih besar sebagai contoh, anda perlu tahu bagaimanakah nak membina otot-otot suara anda, right? So, you need to treat your voice as a muscle. Sebab dia memang adalah muscle, right? So, ini adalah konsep-konsep yang penting. Sebab suara ni for ages kan, daripada dulu lagi orang duk cakap suara ni anugerah, suara ni adalah bakat, right? Which is right. I mean, like, betul lah, saya tak nafikan benda tu. Tapi what we are missing apabila kita mempunyai satu mindset yang mana it's either bakat atau tak ada bakat. Bila kita letakkan mindset sebegitu, kita akan selama-lamanya tidak akan dapat mengecapi apa yang kita mahukan, sebab there's no way around it, right? So, apa yang saya nak ketengahkan kat sini adalah, yes, anda boleh buat something berkenaan dengan suara anda. Anda boleh bina suara anda. Ada nak suara lebih gagah, suara yang mempunyai range yang lebih luas, suara lebih tinggi, suara lebih rendah, suara lebih besar, suara lebih berautoriti, suara yang lebih merdu dan sebagainya. It's all about how you train your voice. Okay? So, dalam video ni, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah
Satu konsep latihan yang sangat-sangat penting. Anda pergilah buat latihan vokal di mana-mana pun, in one way or another, dia akan landing pada konsep yang sama. Alright? So konsep ini adalah dinamakan sebagai SOVT. SOVT stands for Semi-Occluded Vocal Tract Exercises. Okay, semi-occluded maksudnya separa tertutup. Apa yang separa tertutup? Vocal tract. So kalau kita balikkan, dia adalah latihan-latihan di mana vocal tract kita ataupun tube yang saya cakap tadi tu, dalam resonance system tu, kita menutup sebahagian daripada vocal tract ini. Alright, so benda ni akan menjadi, sebenarnya dia adalah satu konsep, tapi boleh kita gunakan sebagai satu tool, sebagai satu alat, seperti mana dumbbell untuk orang yang pergi ke gym. Right? Seorang pergi gym dia ada dumbbell kan, ataupun dia ada barbell ke whatever lah, alat-alat resistance yang digunakan untuk membina otot. Dalam vokal, okay, anda tidak semestinya perlu gunakan alat fizikal, tapi anda boleh gunakan konsep SOVT ni untuk membina suara anda. So macam mana cara dia? Kita ambil SOVT exercise yang mudah. Okay? Anda boleh dapatkan satu straw. Right, so apa yang saya gunakan adalah tool daripada Vocal Pro, which is alat latihan vokal. So alat ni, what's good about this thing adalah anda boleh tukar dia daripada flow ball punya mode kepada straw mode. Okay, anda boleh cabut sahaja. Dekat sini ada banyak resistance yang kita boleh gunakan. Saya akan tunjukkan dulu. Okay, ini adalah antara latihan yang paling mudah untuk anda buat SOVT exercise. Konsep ni simple sahaja. Anda nak tutup sebahagian daripada bukaan mulut anda, dan bila anda gunakan straw, anda memanjangkan vocal tract anda secara temporary. Alright, so ini akan membantu menaikkan satu pressure dalam mulut anda yang kembali ke vocal tract anda, dan benda ini akan stabilize your vocal cord, pita suara anda. Dan bila dia stabilize, anda akan membina kekuatan dan koordinasi vocal cord anda dengan posture ini. Alright, cara dia adalah antara yang paling simple lah. Antara yang paling simple adalah anda buat slides daripada chest voice anda naik ke head voice anda, kemudian turun balik menggunakan straw. Okay, cara dia just kalau anda gunakan alat daripada Vocal Pro. By the way, kalau anda berminat untuk mendapatkan alat ini, dia ada straw dan juga dia ada basket dan ada bola untuk anda buat melatih flow phonation. Kalau anda berminat, anda boleh tulis dalam komen nak flow ball, okay, so that saya tahu dan kita boleh produce lebih lagi untuk kegunaan anda untuk pembinaan vokal. Alright, so cara nak gunakan dia, tutup kedua-dua lubang. Okay, anda sebenarnya boleh main dengan different resistance lah. Lebih banyak anda tutup, lebih banyak resistance dia. Dan what you want to do adalah anda just nak tiup sahaja ke dalam straw ini. So anda nak tiup dengan menghasilkan suara. Okay, bukan tiup semata-mata lah. Kalau tiup semata-mata, angin yang keluar, right? So di samping kita tiup dan angin keluar, kita nak hasilkan suara. Dan kemudian very lightly naik ke head voice anda, pastikan suara anda menipis dan juga stretch, right? So tengok saya buat ya. So inilah antara latihan SOVT yang paling mudah. Okay? SOVT semi-occluded, saya menutup sebahagian daripada bukaan vocal tract saya, dan straw ni juga sebab dia panjang sikit, dia akan menambah pressure sikit dekat dalam mulut saya untuk stabilize vocal cord saya, pita suara saya, right? So ini adalah antara latihannya. Dan kalau anda dah semakin confident, ya, anda dah boleh buat sliding daripada bawah masuk ke atas, turun balik, anda boleh juga play around dengan piano scales. So kalau kat sini saya akan gunakan octave arpeggio. Anda buat satu persatu. Okay, katakan anda nak follow piano scales macam ni, ini adalah octave arpeggio. Anda just follow saja. So nampak tak? Inilah dia SOVT exercise yang sangat-sangat mudah sebenarnya, right? Anda boleh buat setiap hari. Anda tak perlu pun untuk, betul-betul bagi effort pada suara anda. It's just a very simple exercise yang akan eventually develop suara anda, dan juga anda boleh dapatkan kualiti suara yang lebih lembut dan kualiti suara yang lebih merdu even, right? Saya tertarik dengan satu konsep.
Saya dengar daripada this one guy, juga adalah seorang vocal coach daripada Coach Munir. Masa tu saya join dia punya live lah. And then saya just dengar apa penjelasan dia berkenaan vokal kan. Dan ada satu benda yang menarik yang beliau sebut. Melatih vocal technique adalah sebenarnya kita menjinakkan suara kita. So perkataan menjinakkan suara tu, like, saya tertarik lah. Sebab I thought like, betul juga. Sebab betul lah. It's about menjinakkan suara kita daripada apa yang kita secara primernya kita nak gunakan satu mode suara yang seolah-olah macam menjerit. Right? Kita secara primer kita ada this kita panggil yell timbre contoh ada harimau lalu kan, kita macam oi ada harimau, kita nak jerit kan. So perbuatan menjerit itu adalah satu perbuatan ataupun satu penggunaan suara primal. Primal ni maksudnya like kita sebagai prasejarah lah, suara prasejarah kita, right? So kita memang nak gunakan ke situ. So kita membuat latihan vokal ni sebenarnya adalah langkah-langkah untuk kita jinakkan suara kita daripada those kind of penggunaan, right? So that's why bila kita naik ke atas, kita tak nak kita tak nak jerit macam tu, right? Kita nak bagi suara kita naik secara lembut dan biarkan SOVT exercise ini yang membina kekuatan suara itu, bukan daripada kekuatan tu daripada menekan dan menjerit, tapi lebih kepada membina otot-otot yang betul, membina otot-otot yang tepat dan membina otot-otot yang sesuai untuk kita gunakan pada pitch-pitch yang tertentu. So ini adalah dipanggil sebagai intrinsic muscles, penggunaan otot-otot dalaman, bukan otot-otot luaran ataupun extrinsic muscles. Alright? So ini adalah benda yang anda boleh cuba. Apa lagi contoh-contoh SOVT exercise? Ada banyak sebenarnya SOVT exercise, ini bukan straw saja, right? Anda boleh buat bubbling. Kalau anda biasa dengar kan, bubbling. Juga adalah sejenis SOVT exercise. Anda boleh buat tongue trills. Juga adalah SOVT exercise. Humming even. Juga adalah SOVT exercise. Apa sahaja latihan yang menutup separuh daripada mulut, okay, dan ada sedikit bukaan sahaja di bahagian vocal tract kita, itu adalah dinamakan sebagai SOVT exercise. Konsep yang paling penting adalah menutup separuh mulut supaya terwujudnya satu back pressure ataupun pressure tambahan di bahagian atas daripada vocal cord kita untuk membantu membina koordinasi yang betul, membina kekuatan yang betul pada intrinsic muscle kita, dan untuk kita membina teknik vokal kita dengan cara yang lebih selamat, dengan cara yang lebih betul dan dengan cara yang lebih merdu, insyaAllah. Okay, so saya harap anda belajar sesuatu daripada video kali ini. Make sure anda follow dan subscribe channel ini untuk lebih banyak tips dan juga pembelajaran vokal untuk nyanyian anda, untuk percakapan, untuk anda baca Al-Quran, untuk anda azan, untuk anda dapatkan suara yang lebih baik secara umumnya. Untuk anda yang berminat untuk belajar secara spesifik dalam vokal pengucapan, percakapan, untuk speaking dan juga untuk presentation. Anda nak buat presentation, anda nakkan suara yang lebih baik, suara yang tidak monotonous, suara yang mempunyai lebih power dalam penyampaian anda. Make sure anda join saya dalam satu webinar percuma yang saya akan buat tidak lama lagi. Make sure anda tengok link di dalam description, di mana saya sediakan form untuk anda daftar ke webinar kita yang seterusnya. Kita jumpa dekat sana nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.